Okay, good morning guys. On the way pergi kerja ni, hari ni hari Jumaat. Aku keluar lewat sikit tadi. Sebab subuh dah awal kan. Subuh 5, sekarang subuh 5.58, 5.59 dah subuh dah. So lepas subuh lewat sikit sebab kena gosok baju semua. So dalam 6.20 lah kot aku keluar dari rumah. Tapi jalan trafik sampai dekat Elite memang melekat dekat area Putra Heights, sebelum Putra Heights semua tu. Sebab orang pada Putra Heights keluar kan. So ini baru clear sikit. Lepas nak dekat sampai Seafield tu baru clear sikit. Tapi depan ni jam balik ni. Tengok dah slow. Okay. So usually kalau kita timing untuk keluar daripada rumah, kalau stay dari rumah aku tu, kena betul-betul timing dia kena betul. Kalau terlewat, walaupun terlewat 5 minit pun impact dia dekat sini lah. Tengok orang daripada exit lain dah start masuk Elite kan. So kalau nak keluar, usually kalau subuh 5.58 tu aku dah start sembahyang terus. Lepas tu dah 5 minit dah jalan lah, 5 minit jalan. So trafik okey lagi. Sampai sini pun slow. Dia tak adalah melekat, cuma dia still bergerak. Cuma dia slow lah. Tapi still tak adalah melekat macam tadi. Tadi melekat. Tak apalah, memang dah okey. Dia dah okey dah ni sikit. So depan dia tak tahu macam mana. Tak, sebab maps apa pun sama melekat. Masih kat rumah. So far update. Okay, ramai siapa yang follow Instagram aku tahu yang kereta Audi Q3 tu ada banyak warning indicator light lah. Macam like engine light naik lah, ABS lah, semua benda-benda tu naik. So aku tak solve lagi, tak pergi hantar kedai lagi. Sebab aku tanya group Q3 ni, global ni Q3 lah. Mostly masalah cakap diorang pun ada masalah sama, tapi different solution lah. Dia tukar bateri sebab bateri nak habis. Ada yang rosak fuse, ada yang rosak sensor. Tapi bila aku tanya Google, mostly rosak wheel sensor lah, ABS wheel sensor. Tapi yang dalam komen tu pun ramai cakap rosak wheel sensor. Lepas tu aku tanya AI, ChatGPT pun sama cakap maybe sebab wheel sensor. So untuk mendapatkan kepastian lagi, aku nak scan lah. Masalahnya aku ada scanner tu, OBD2 scanner tu dulu, tapi yang basic one lah, murah dulu beli masa pakai Prevail tu. Lepas tu aku ingat nak scan, sebab aku nak scan dia kan. So aku nak guna OBD2 scanner tu untuk scan lah. Warning light, warning apa, error code. Lepas tu duk cari tak jumpa. Dah lah kena beli baru. So sebab dah nak beli baru, sebab nak beli baru, nak tak nak, better beli yang okey sikit lah. So aku beli sama OBD2 scanner, tapi aku tak beli yang tablet tu. Kan sekarang mostly kan yang siap dengan tablet bagai kan. Tapi aku tak beli yang tu lah. Itu nampak macam okey benda tu, tapi benda tu besar. Faham tak? Nak simpan dalam kereta. Sebab benda ni aku nak simpan dalam kereta je. Kalau simpan dalam kereta risau skrin dia rosak, kena bateri lama sangat kan. So aku beli yang scanner dia saja. Tapi aku beli yang bidirectional lah. Bidirectional ni maksudnya user able to do coding also dekat ECU. Instead of, mostly kalau one directional, not bidirectional. Directional maksudnya one way lah. Kalau one way tu just kita boleh baca ECU punya information lah, aero code, something lah. Kau nak tengok kau temperature ke apa, oil temperature, boost, itu one way. Tapi kalau kau beli yang bidirectional, so kau boleh do coding. Mostly bidirectional ni workshop pakai untuk reset service apa punya. Bila dia buat service kan kita nak kena reset dia punya next service bila tu motor apa, service apa schedule apa macam tu lah. So mostly workshop akan pakai bidirectional untuk something lah. Sometimes ada workshop yang boleh buat coding. Buat coding maksudnya kau nak buat something lah. Mostly Audi kita buat coding. Aku tak tahu kereta lain kau rasa boleh ke buat coding. Bukan untuk apa nama,
Bukan untuk tune, untuk coding coding issue tu. Sometimes ada feature-feature dalam issue ada, tapi dia tak turn on sebab maybe untuk kereta lain, untuk high spec punya. Tapi actually kau boleh turn on. Cuma biasalah, kalau sometimes ada brand yang tak turn on. Sebab padahal hardware tu ada je, cuma dia orang tak turn on benda tu. Tak pun ada yang kode-kode yang pro ni dia buat something lah, macam tune, macam sweep needle selalunya kalau aku tengok aku konti bila start, lalu kan needle RPM tu kan stay kan. Mostly kalau diorang buat coding, diorang akan apa nama, bila start je dia naik jatuh terus balik lah. Nampak macam nampak macam kereta sport lah. Sweep needle tu. Lepas tu apa lagi ni side mirror auto fall. Kadang benda tu ada kita memang mostly kereta sekarang boleh lipat kan side mirror, tapi bila buat coding atau bila lock automatic tutup. Kalau tidak manual kena tekan. Benda-benda macam tu lah. Itu yang basic coding lah, bukan untuk tune. Bukan tune lain. Tune tak boleh pakai ni tune lain. Tune kau kena pakai software tuner. Sebab kau nak baca AFR semua, benda-benda tu, spark, ratio semua tak boleh lain, different. Itulah. So aku cerita balik pasal tadi. Aku beli scanner OBD tu yang bidirectional untuk kereta, untuk scan lah. Untuk kali ni dah sampai. Malam tadi sampai pukul 11 lebih. Aku balik rumah malam tadi, lepas jumpa member 11 lebih sampai. So weekend ni lah baru aku buat scan. Itu jalan update untuk Q3 tu. Okay guys, aku selalu pergi beli singgah Shell lepas tol Subang ni. Sebab dalam kedai Shell ni ada kari lipat sedap. Kari lipat dia agak pricey tapi okey, harga RM1 lebih. Tapi sedap, dia tebal. Jom kita pergi beli kari lipat. So kari lipat dia macam ni. Tunjuk. Oops, sorry. Kari lipat dia macam ni. Dia kecil je, macam tak besar pun, tapi sedap. Noisy. Aku record portrait landscape dengan harapan nak upload dekat YouTube. Kalau dekat YouTube, maksudnya aku upload kat YouTube ni. Kalau tak ada dekat YouTube aku just upload short dekat Instagram. Kadang-kadang aku buat record video, nak buat vlog, nak upload dekat YouTube. Tapi itulah, kadang konten tak banyak sangat, konten dia pendek. So bila upload kat YouTube tu tak menarik sangat lah untuk konten yang pendek.